الحمد لله واحد الأحد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Yang saya kasihi pengurusi majlis ahli jawatan Kasar Surau, seluruh muslimin muslimat yang hadir pada malam ini. Setengah ulama sebut dalam kitab-kitab peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak siapa berlaku Isra Mi'raj ni? Setengah kata ada dialog di antara langit bumi. Ini ulama. Kita kena ambil ikutlah. Dialog macam mana? Bumi kata di atas aku ada gunung, ada laut. Ada tempat lawa, tempat cantik. Langit pun kata ke bumi, di atas aku ada bulan, ada bintang. Cakap gitu. Jawab bumi pula, di atas aku ada Baitillah, ada Kaabah. Jawab langit kata, di atas aku ada Baitul Ma'mur. Jawab lagi bumi kata, di atas aku berjalan satu makhluk Allah yang sangat mulia daripada segala makhluk, iaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit tak ada jawab apa lah. Maka langit kata minta pada Allah lah supaya dia berjalan atas aku pula. Tu dia panggil, setengah ulama boleh kata gitu. Yang kita nak pegang kuat mana? Iaitu Allah nak tunjuk kekuasaan dia. Allah nak tunjuk mukjizat Nabi Muhammad. Setengah kata pula kerana Allah nak hibur hati Nabi Muhammad. Sebelum berlaku Isra Mi'raj, Allah matikan dua orang kuat Nabi, iaitu Abu Talib, pak menakan dia, dan Siti Khadijah, isteri dia. Jadi dakwah Islam ni tersekat. Nabi jadi sesak dada. Musuh Islam berani ganggu Nabi. Maka Allah bawa Nabi, ulama kata nak hibur hati Nabi. Berjumpa dengan Nabi-Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Yusuf. Nabi-Nabi yang telah terima ujian. Supaya nak kita kata apa? Kalau mengkena pun, Nabi dulu pun kena. Itu setengah hurai tu. Jadi berlaku Isra Mi'raj ni banyaklah. Orang panggil, setengah pendapat kata gini, setengah kata gini. Maka cerita dia macam mana? Allah perintahkan Nabi Muhammad, waktu Allah perintah kepada Jibril. Waktu tu Nabi duduk tidur di Hijr Ismail tepi Kaabah. Tengah-tengah Nabi duduk tengah. Tepinya Sayyidina Ali, sebelah ni Sayyidina Ja'far. Malaikat Jibril mari ambil Nabi, bawa Telaga Zam-Zam, belah dada. Ini duk dengar selalu lah. Dalam buku kafar pun duk royak. Apalah, kitab-kitab duk royak selalu. Cuci dada Nabi ni, simbolik kata apa? Allah nak bawa Nabi berjalan, kerana dia nak bertemu dengan Allah, kena suci luar dalam. Tu kita nak jumpa dengan Allah, nak semayang, nak menghadap Allah, kena suci dari hadas, suci daripada najis. Kita kena ambil ismayang. Apa lagi? Tu dia panggil simbolik. Perbuatan yang dilakukan oleh Jibril belah dada. Kami tak dengar. Allah perintah malaikat Jibril masuk dalam syurga. Bawa seekor binatang namanya borok. Bukan borok oil. Borok oil 95 ron 95 tak jadi. Warna merah. Borok ni binatang berwarna putih.
yang mempunyai sayap di papan punggung. Bukan sayap di tangan ni, tak. Sayap di sini. Maka Nabi Muhammad pun naik borak. Pendek cerita lah. Naik borak. Di belakang Nabi malaikat Mikail yang tarik tali borak malaikat Jibril. Pak makhluk Allah ni semua ahli syurga belakang. Nabi Muhammad manusia, 2 malaikat dan 1 binatang namanya borak. Apa borak tu? Binatang tunggangan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah royak dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi. Allah guna kalimah subhana. Kalimah ni nak menunjukkan ta'ajub, ajaib. Kita tengok benda pelik-pelik, kita sebut subhanallah. Maka Allah guna maha suci Tuhan. Yang memperjalankan abdihi, hambanya. Lailan pada satu malam. Subhanallazi asra bi'abdihi. Allah guna kalimah hambanya. Sebab pakat hamba ni pakat yang paling tinggi sekali. Allah tak panggil Tuhan yang memperjalankan Rasulnya. Tapi guna kalimah hamba. Hamba ni dia tak bantah. Kita ni bantah belakang. Allah kata kok ni, kita kata kok ni. Allah suruh macam ni, kita buat macam ni. Lepas tu mengaku hamba. Hamba tu tak lama kita. Hamba ni dia tak tanya banyak. Allah kata jalan-jalan. Allah kata berhenti-berhenti. Tu hamba. Pangkat hamba tangan mana? Tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara macam Nabi Ibrahim tu hamba Allah. Kita ni nak panggil hamba pun malu lagi ni. Kita dipanggil hayawanun natiq. Haiwan yang bahasa boleh cakap. Kurang sikit pada bewok ni. Saya sekali dah tu. Cumanya bewak tak boleh cakap. Kita boleh cakap. Perangai apa bewak kat kita pun. Tuhan kata kok ni, kita buat kok ni. Mana ikut Tuhan semua. Langgar serba-serbi. Hamba ni Allah guna kepada Nabi Muhammad. Tapi kita kadang-kadang pakai agak kalimah hamba. Ada mana-mana orang mari kutip nak buat wakaf masjid, wakaf pondok, wakaf madrasah. Nak buat wakaf tahfiz. Pakcik ada wakaf ni pakcik. Pakcik tak boleh beri berapa ni. Tabuk pilih duit. Cari hak biru. RM2 beri. Nak buat nama apa pakcik? Hamba Allah. RM2. Hamba si entah lama. 2 juta baru hamba. Beri RM2. Bubuh nama hamba. Hamba pakat macam Nabi Muhammad tu. Kita ni tak layak panggil hamba. Pantah Allah tu dia. Allah guna kalimah hamba. Bi'abdihi lailan. Jalan pada malam hari. Daripada lepas isyak. Turun sebelum subuh. Minal masjidil haram. Daripada masjidil haram. Di Mekah. Ilal masjidil aqsal lazim. Gi ke mana? Gi ke Masjidil Aqsa di Palestin. Tu 3 butir masjid besar kita. Masjid mulia. Masjid Mekah. Masjid Madinah. Masjid Baitul Maqdis. Hal ni di bawah kawal Israel laknatullah. Israel jaga. Nak masuk situ pun dia cek. Umur tua-tua pun boleh masuk. Dia takut mujahidin. Umur 60 bolehlah masuk semayang. Dia jaga situ. Hak kita tapi dia pegang. Sebab kita berpecah belah sama-sama umat Islam. Allazi barakna haulahu. Yang kami berkati sekelilingnya. Setengah ulama kata berkat sepanjang perjalanan. Setengah kata berkat sekeliling Baitul Maqdis. Segala ini ulama orang. Linuriyahu min ayatina. Bagi membuktikan tanda-tanda kebesaran ayat-ayat kami.
Tuhan nak tunjuk kekuasaan dia. Tuhan nak tunjuk mukjizat Nabi Muhammad tu. Innallaha samiul basir. Sungguhnya Allah Ta'ala itu bersifat sami'un, bersifat dengan pendengar. Dan bersifat dengan pelihat. Ini ayat bukti kata ada perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Cerita-cerita tu ambil di mana? Ambil daripada hadis Nabi SAW. Khilaf-khilaf yang berlaku tu adalah daripada alim ulama. Quran, hadis, ijma' ulama. Kita pakai ada 3 kata. Itu dia panggil bukti kata ada berlaku suratul Isra, perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya minum air. Malaikat Jibril ambil borak. Naiklah Nabi sallallahu alaihi wasallam borak tadi. Terbang borak ni berjalan. Borak ni kalau dia naik bukit, kaki belakang panjang. Kaki depan pendek. Kalau turun bukit, kaki depan panjang, kaki belakang pendek. Jadi driver ada atas tu tak berasa apa kaki yang bertukar. Tu teknologi zaman dulu. Kenderaan. Kita ini bayar 9 tahun kereta. Hutang bank 10,000. Naik bukit jadi gitu. Turun bukit menonong. Jalan bapak aku gabungkan. Tu pun selimut kereta. Basuh siang malam. Sampai tak ada lagi masjid. Kenderaan Nabi Muhammad lagi hebat. Kaki dia boleh panjang, boleh pendek. Ikut keadaan tempat. Ini kenderaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu borak. Seekor binatang di antara besar lebih kurang keldai dengan banggang satu yang kita. Maka terbang berjalan berhenti kata Jibril. Maka berhentilah borak, turun di situ semayang hai Muhammad. Maka Nabi pun semayang, timbul persoalan. Semayang tak ambil lagi macam mana Nabi semayang. Maka dihurai di sini semayang mengikut kaifiat cara Nabi Allah Ibrahim alaihissalam susul jalur agama kita dari Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Sebab tu ada selawat dalam selawat kita semayang. Kama sallaita ala Ibrahim. Sebagaimana engkau berselawat ke atas Nabi Allah Ibrahim. Nabi semayang cara ibadat semayang Nabi Ibrahim. Apa nama tempat ni? Tengah malam. Nabi pun tak biasa tengok, tak tahu lagi. Maka jawab Jibril, inilah Tayyibah Yatrib. Apa dia Yatrib? Iaitu Madinah. Satu hari Muhammad mu akan hijrah di sini. Kamu akan buka negara di sini. Kamu buat negeri di sini. Dan kamu akan wafat kubur di sini, di Madinah. Jadi tanah kubur ni Nabi Muhammad, Allah Jibril royak siap. Kita tak tahu mana. Boleh jadi mati di England. Boleh jadi mati Madinah. Boleh mati jadi mati di Mekah. Jangan mati di Danau sudah. Tidak semata-mata mati di Danau ni, walaupun mati kita pergi molek tapi sebut mati di mana Pak Lu tu Danau jangan kita. Mati pula dalam hotel. Allah. Kita pergi tajuk lain. Tapi lagi. Mati tak tahu mana. Tapi malaikat Jibril royak dah. Nabi Muhammad kubur dia mati di Madinah. Sampai hari ni kita boleh tengok. Tak mau cerita lah tu, panjang sangat. Naik lagi borak, jalan lagi. Berhenti semayang pula macam tadi lah. Nabi ikut arahan untuk guru dia. Nak ajar kita mengaji kena ada guru. Jadi Nabi Muhammad ni walaupun Allah belah, Nabi belah, malaikat belah dada dia, bubuh iman, yakin, ilmu masuk ketul gitu, tetap berguru juga dengan Jibril. Jangan duk mengaji seorang-seorang, tak boleh. Jadi mengaji dengan setan.
Jibril ni tok guru Nabi Muhammad. Semayang lagi, apa nama tempat ni? Nabi kata, aku pun tak tahu. Maka jawablah Jibril, ini namanya Madian. Jadi, Mekah masuk Arab Saudi lagi. Madinah lagi. Kemudian Madian masuk Jordan. Tengok tu dia panggil. Madian ni. Di situ ada satu pokok. Nama dia pokok Syajaratu Musa. Pokok Musa. Pokok Nabi Musa bersandar. Waktu Nabi Musa dihambat oleh Fir'aun. Nabi Musa sepak seorang bangsa Kipti. Mati tu dalam peristiwa tu. Maka Fir'aun nak tangkap dia. Dia pergi sampai Madian. Duk rehat situ. Di situlah dia berjumpa dengan anak Nabi Allah Syuaib. Dua orang yang menjamu akan kambing tadi ni. Dia tolong angkat batu, panjang cerita lah. Nampak lagi? Lepas tu Nabi Syuaib panggil dia pergi rumah kerja dengan Nabi Syuaib. Menikah dengan anak Nabi Allah Syuaib alaihissalam. Lepas tu Nabi Syuaib beri tongkat. Kali itulah berlaku peristiwa dia lawan dengan Fir'aun. Tu cerita panjang lah nak cerita situ. Di Madian itulah. Naik lagi Nabi Borak. Berhenti semayang pula. Tanya apa nama tempat ini? Inilah namanya Baitul Lahim. Tengok. Arab Saudi. Kalau ni lah. Mekah. Madinah. Madian, Sudan, masuk Baitul Lahim, Palestin. Apa makna Baitul Lahim? Baitul Lahim ni kampung daging. Kampung tempat lahirnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Tok Guru bisa sebut, dia kata, Loni di situ dia bisa pergi. Di Baitul Lahim tu, orang Kristian dia buat gereja besar. Lepas tu dia buat pula pintu masuk gereja tu rendah. Dalam tu padri ni kemar-kemar buah tersebih besar-besar. Dia tanam pula dalam tu pokok kurma. Kalau ada orang-orang luar mari dia panggil masuk dalam gereja. Nak masuk tu pula kena tunduk. Sebab apa? Depan tu dia bubuh hak salib tu. Tunduk masuk gitu. Tok Guru tak apa, dia rendah, dia masuk gitu. Tak kena tunduk pak. Masuklah sana dia tunjuk. Inilah tempat dia kata Maryam, Siti Maryam beranak Nabi Isa. Pokok kurma ni lah pada hadir reka ya. Kebetulan jumpa dengan orang Arab mana tu panggil. Tipu ya tu tempat tu bukan dia. Jadi di Bethlehem tu dia mau ambil peristiwa tempat Siti Maryam beranak Nabi Isa. Bila nak makan dia katok pokok kurma buah luruh tu. Itu dalam peristiwa tafsir Quran adalah dia panggil Bethlehem. Semayang di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berapa tempat dah? 4 tempat. Nombor 5 Baitul Maqdis. Simbolik kata nak menerima 5 perkara, iaitu 5 waktu semayang. Tu berarti 5 tempat tu, 5 stesen. Kalau kita kata panggil apa? 5 RR lah. 5 stesen. Di situ simbolik kata 5 kali 5 waktu nak terima. Maka naiklah. Naik borak pula. Jalan lagi. Baitul Lahim dengan Baitul Maqdis. Tok Guru kata lebih kurang 7 batu gitulah. Kita pun tak tahu dengan mulut guru goyak. Lah gitu. Tak jauh lah sebab Palestin dah. Naik tu sambil duk naik. Jibril duk depan. Mikail duk belakang. Nabi duk atas borak. Tiba-tiba nampaklah jamung api. Tu jamung api. Kok ni ada nak jamu orang warna buluh zaman 80-an dulu. Kita godang buluh berkah dengan dunia cung api. Dia panggil jamu. Kebudak lo ni tak turah, kelek-kelek mata leteri aja. Tai bahasa bayar B tu. Kita dulu turah zaman 80-an nak pergi sekolah. Cucuh ni jamu tu. Duk hambat Nabi. Maka Nabi tanya api apa itu? Maka jawab oleh Jibril, itulah Ifrit. Jenis jin Ifrit. Dia nak mengganggu perjalananmu, hai Muhammad. Sebab kamu nak menuju kepada Allah. Memanglah Ifrit akan kata.
Supaya kita lah. Kau nak ajak main mengaji fardu ain, nak ajak mari sembahyang jemaah, dia iprik dua jenis. Satu jenis hak tak nampak, satu jenis nampak. Sembang kedai sedap-sedap bunyi bang. Kata aku nak pergi mayang, Allah yang jadi warok sangat tu jeng iprik hak nampak. Mu sakat bila jadi syekh ni, kita pun kawan ni. Apalah muhaffiz tak sembahyang. Apa lagi? Tu sedap sepak bola lah. Dekat maghrib dah. Allah. Biar orang lain jadi ustaz sudahlah. Dan lagi ni, kita pun hayal sekali. Hari ini, iprik banyak. Iprik di Simpang 3. Iprik di kedai kopi. Ini iprik ramai. Kawan-kawan tu kadang-kadang jadi iprik. Kita nak pergi, takut jadi segan kawan. Dengan kita. Ini dua jenis manusia. Dua jenis jin. Satu jin jenis nampak. Satu jin tak jenis nampak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dihajar oleh Jibril. Jibril hajar doa ke Nabi Muhammad. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq wa ma yadkhulna birran fajiran. Adalah dia baca lebih kurang panjang Fatihah tu ya. Doa tu. Nabi pun baca doa yang diajar oleh Jibril. Terpadam akan jamu tadi. Jamu api tu. Simbolik kata apa? Iblis setan ni dia sangkut dengan api. Dia akan ganggu mana-mana program yang molek, dia akan kacau. Kita minta lindung dengan Allah. Kita gitu juga. Sukan Commonwealth, sukan SEA, sukan Olimpik. Tu ibrik lah tu. Bawa jamu lari pakai spena. Dulu bisa tengok tak? Sukan Commonwealth. Tak iprik kena, tak tengok apa, rugi tengok. Majulah sukan untuk negara. Bawa jamu keliling Malaysia. Tu je iprik lah tu. Mari cucuk jadi negara. Kita pun sorok. Takkan tengok belakang. Bukannya pakai bos, keping gini lagi. Menitik, tak elok tengok. Lama lagi tu tuan-tuan. Dengan secara tak sedar ya jadi tak salah. Kalau saja-saja nak pakai macam ni jadi salah. Tapi sokan, majulah sokan. Tu iprik masuk dengan segala tak nampak macam salah. Jadi tak salah. Tu. Bawa jamu keliling. Sukan Olimpik, sukan Commonwealth. Ni peristiwa berlaku ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari jalan lagi, tak sampai lagi ni. Mari pula satu gambaran lagi. Habis ibrik tu. Padam api tu. Mari gambaran orang tu berketam lah. Mengetam tanaman. Budak lo ni tak reti juga royak mengetam. Sebab budak lo ni pakai makan nasi lah periuk. Dia tak tu padi gandum jadi mana pokok. Dia tak reti. Nak mengerak, mengetam macam kita tak reti lah. Orang mengetam pakai alat ketam tu. Ketam padi, ketam gandum lah. Sambil duk ketam tu, Nabi tengok orang tu ketam sini tumbuh balik. Jadi benih pula. Naik putih, masak pula. Ketam lagi, naik lagi. Berganda-ganda. Nabi kata, gambaran apa ini Jibril? Orang duk mengetam tanaman sambil duk ketam, bila habis saja naik tu. Terus ni. Maka jawab Jibril, inilah gambaran umatmu. Yang mereka itu menginfakkan pada jalan fisabilillah. Dia mau ni berjuang fisabilillah. Orang jihad fisabilillah. Bekerja kuat meninggikan agama Allah. Tak sama dengan kita yang tak berjihad fisabilillah. Ibadat demo semayang 4 rakaat juga. Isyak. Maghrib 3 rakaat. Tapi pahala demo boleh jadi 70. Boleh jadi 700. Boleh jadi 7,000. Tak semacam kita yang tak berjihad. Kita kalau satu-satu lah. Gagal-gagal 10. Orang berjihad sabilillah semayang. Pahala dia bertinang-tinang. Puasa macam kita juga. Kita pahala tak bertinang. Dia pahala bertinang. Tu jihad fisabilillah.
Jihadul kufar bi amwalikum. Jihadlah kamu melawan kufar. Apa makna jihad? Bekerja keras, bersungguh-sungguh. Lawan sungguh-sungguh menentang musuh Islam bi amwalikum, dengan harta. Tengok sahabat Nabi dulu. Tanya Abu Bakar, apa yang kamu ada? Dia jihad harta dia. Aku ada Allah Rasul ya untuk Islam. Tanya Umar pula, apa yang kamu ada? Separuh harta dia berikan ke Islam. Siti Khadijah ni separuh negeri Mekah tu harta dia. Dekat nak mati dia wasiat ke Nabi, kalau kulit tulang aku ni laku kau jual ya Rasulullah. Untuk infak pada perjuangan fisabilillah, aku reda. Itu dah jihad orang dulu. Sebab tu Islam sampai kita. Kita ni nak jihad ke apa sangat? Jihad harta kita koda beri wakaf masjid, wakaf tempat pengajian, tolong kerja-kerja agama Islam dengan harta kita tu, termasuk jihad fisabilillah dengan harta. Ni tuan-tuan. Wa alsinatikum, dengan lidah. Ni skop negara Malaysia ni, dia tak jihad dengan diri lagi. Tak macam Palestin tu, turun dengan tubuh badan, jiwa, raga, nyawa. Kita tak sampai taraf tu lagi. Kita boleh jihad dengan harta. Hak ada duit ni, yang jadi jutawan, bilioner ni, guna duit, infak. Mana-mana perkara yang boleh menaikkan Islam, sokong duit. Tolonglah kau mana pun. Yang jadi jutawan ni, perumahan-perumahan baru yang dibuka, kalau boleh beli supaya tak pergi ke orang lain. Tempat-tempat perniagaan, kalau ada orang tender, kita jutawan Islam, nak jaga tu, termasuk jihad dengan harta. Ni ada duit bilioner, duk tajam menyanyi, aku pening. Tu yang pelik ni, Allah beri nikmat, jadi jutawan, duit bilion-bilion. Tajam orang menari, tajam orang menyanyi, kita pun tak faham. Padahal berlambak lagi, bina masjid, tempat pengajian, support anak-anak orang miskin, tolong mana-mana pejabat zakat, termasuk infak dengan harta, jihad fi sabilillah. Ini gambaran Isra Mi'raj. Tok-tok guru asatizah, orang-orang yang ada ilmu, ada kemampuan dengan lidah dia, maka dia jihad dengan lidah dia. Wa alsinatikum, dengan lidah dia, cegah benda mungkar, hajak orang buat baik. Bila kita hajak orang buat baik, larang orang buat jahat, bahasa dia dah Allah akan beri jadikan musuh. Likullin nabiyyin aduwan minal mujrimin. Bagi tiap-tiap nabi itu Allah jadikan musuh dari kalangan orang yang berdosa. Kita ni nak cakap tegas sikit, nak tegur muka, tak berani. Pasal apa? Takut berkelahi dengan orang. Lah, bahasa dia dah. Allah yang royak. Allah yang buat Fir'aun. Allah yang cipta Nabi Musa. Belaga dua orang tu. Allah yang buat Namrud. Raja Namrud. Allah yang beri kekayaan pada Namrud, kerajaan yang hebat. Lawan dengan Nabi Ibrahim, bakar Nabi Ibrahim. Siapa buat? Allah juga. Allah banyak dah, aku akan buat. Allah yang buat Nabi Muhammad. Allah yang buat Abu Jahal, Abu Sufyan. Lawan dua tu. Macam mana kita hari ni kata, aku malas sangat, malas nak kelahi dengan orang. Lah, bahasa dia. Bila mu cakap benda molek, dia akan kacau. Bahasa dia lah, jihad fisabilillah. Tengok kami, orang yang ada kuasa politik, jihad dengan politik, dia panggil jihad siasat. Kuasa yang Allah beri, guna sekarang mana boleh. Tengok di Kedah, tutup judi. Nak jadi apa, punya pasal. I don't worry. Tak,
Orang nak saman kah? Nak tangkap kah? Don't worry. Tajuk dia. Tutup dulu. Berapa ribu orang selamat tak main judi. Berapa banyak rahmat turun. Nak lawan saman. Kalau ikut betul takut. Letih kerja. Tengok MB kami Kedah. Dia tutup tak reti ya. Lawan tajuk lain dia kata. Lawan. Aku lawan juga. Saman kalah. Lawan lagi. Tu dia panggil jihad siasat. Apa guna Allah Ta'ala bagi kita kuasa, tapi tak buat apa. Paling dah pun dia buat, dia kata. Tajuk berjaya tak berjaya, serah pada Allah. Itu dia panggil jihad siasat. Ni dapat kuasa politik, dok mesti nak projek, luku kepala orang. Bukan kerja macam tu kita. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Allah kata dalam surah Al-Baqarah. Sungguhnya aku nak jadikan di atas muka bumi ini pentadbir khalifah. Apa makna khalifah? Iqamatul din wa siyasatul dunya bi. Tu makna khalifah. Ketua-ketua jawatan-jawatan yang kita dapat untuk memakmurkan bumi ini untuk apa? Iaitu menegak agama. Nombor satu. Jadi pemimpin, jadi YB, jadi wakil rakyat, ahli parlimen, jadi menteri, tak kira menteri apa lah. Tajuk nombor satu, iqamatul din, menegak agama dulu. Wasiyasatul dunia bih, dan mentadbir akan dunia mengikutnya agama. Nak buat ekonomi yang berwujud agama. Yang kira halal haram, dosa pahala. Nak buat kementerian kesihatan yang tengok agama, hak mana halal, hak mana boleh, hak mana vaksin babi, tak babi. Tu makna iqamatul din wa siyasatud dunya. Nak buat sukan yang mesti rujuk agama, hak mana boleh, hak mana haram, hak mana dosa, hak mana pahala. Tu tanggungjawab khalifah. Ni mu tengok sukan kita tu. Tambah pula sukan nak tambah minggelung tu. Jenis tik tu pecah liu perak-perak. Orang hak bahagian kementerian tu berdosa lah dia. Mak pak serenak pula anak min jenis tik. Pakai spena duk sekeping gitu. Musim piang. Berapa belah juta orang tengok. Tak tutup aurat. Bukan cakap tak tutup. Tunjuk terus. Boleh sukat berapa inci. Dapat pingat emas pula. Tunjuklah TV pula. Pak dengan mak bangga. Adakah pingat emas keping tu boleh melepaskan dari api neraka Allah? Ni tajuk kena faham tuan-tuan. Tu tajuk kita orang Islam pening. Bila hakim pemimpin, duk fikir belah mana nak ekonomi. Dia dah, ekonomi tu satu daripadanya. Ni, nak urus dunia ni ikut agama. Banyak benda saya. Tu dipanggil jihad siasat. Masa dia tuan-tuan, orang mana? Kalau kita buat Islam, orang tak marah, ada masalah. Sebab susul jalur Islam ni memang ditentang. Nabi Muhammad, kita buka sirah tengok. Tuan-tuan pergi umrah. Orang bawa melawat Gua Hira. Jabal Nur. Tempat Nabi Muhammad bawah tu ada Gua Hira. Ada buka sirah tak? Waktu Nabi duduk dalam Gua Hira beribadah. Orang kafir mari hambat. Ada tak? Tak jumpa. Bila orang kafir mula lawan Nabi? Bila Nabi mula istiharkan, jangan menyembah selain daripada Allah. Jangan berbuat zalim pada orang perempuan. Jangan merapai harta orang. Waktu itulah orang kafir baru lawan. Sebab tu kalau sakat nak ada ibadat dalam gua tu, tak ada satu kisah orang kafir kacau. Supaya kita hari ni lah, sakat duduk di masjid ni, kita pakai berantai. Start malam ni, sampai pagi esok. Start pagi esok, sampai lusa, tulak, tungeng, buyong, guling, pating. Agak-agak ada orang marah.
Tak ada. Tapi cuba begitu baik tegur apa-apa yang orang buat salah. Agak-agak kena tak? Kena tuan-tuan. Sakat mu nak semayang berlatih dalam masjid. Duduklah sampai esok lusa tu. Cuma banyak kadang salah lah. Sebab itulah sirah Nabi Muhammad ni kita pergi kena reti cara Islam. Kalau sekodar nak semayang orang kafir tak takut. Mayanglah berapa puluh waktu bodoh dalam masjid tu. Tapi kalau mutubik ya'muruna bil ma'ruf, ada kuasa cegah munkar, waktu tu orang kafir lama. Sebab apa? Selari dengan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok dah aku ni. Tua teruk dah. Lagi tak sampai lagi Baitul Maqdis. Baru 2 gambaran. Tiba-tiba ada bau wangi di hidung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, jadi wangi. Nabi kata bau wangi apa? Wahai Jibril. Maka jawab Jibril, inilah bau wangian masyitah. Bukan masyitah Ibrahim. Tu YB kami dulu. Lawan dengan Ustaz Tayyib Azmuddin. Aku pada gambar dia sekeping kalau di rumah. Masa tu lah, kalau dia tua lah. Ini, masyitah ni tukar sikat. Bukan nama dia lah. Tukar sikat rambut anak Fir'aun. Dia kerja jadi orang gaji Fir'aun. Fir'aun tu bukan nama raja. Nama kerajaan Fir'aun. Raja banyak. Macam kita kesultanan lah. Di antara raja-raja tu. Ada yang zaman Masyitah. Ada zaman Nabi Musa. Ada zaman Nabi Yusuf dipanggil. Nama Ramses. Raja-raja Fir'aun. Jadi sampai tu sikat rambut tu. Tiba-tiba sikat rambut jatuh. Subhanallah. Maha suci Allah. Jatuh sikat rambut tu. Terpacur tubik mulut dia. Dia Islam. Hai, putri Fir'aun kata, hai, mu sebut nama siapa? Nama Tuhanku, nama Tuhan kamu, Tuhan bapa kamu, Tuhan sekalian alam. Hai. Putri Fir'aun kata, hai, adakah Tuhan selain pada bapa aku? Bapakmu bukan Tuhan. Tuhan sebenar adalah Allah. Jadi putri Raja Fir'aun kata, wahai Masyitah. Kalau begitu, aku nak repok ayah aku. Ni kerja repok-repok ni. Geng keturunan anak Fir'aun. Dia mari masjid surau tempat orang ceramah mengaji. Bukan nak ambil ilmu. Dia nak dengar. Mana tu nak repok. Banyak jenis ni. Malam ni ada ni. Tengok. Jangan. Tak ada ni. Saya baru ni kebetulan Donald Trump mari. Ingatlah 2 bulan lepas. Donald Trump mari Malaysia. Saya pun baca kutubah. Macam biasa kita baca kutubah berbelas tahun. Nung di kampung aku yang paling ulu lacuk dalam dunia. Dekat Eskimo. Baling ni pekan baling dengan aku. Aku dengan baling 32 kilo ni. Jadi baling tu ulu dah. Aku nak panggil apa lagi? Ulu dah. Pekan baling tu ulu dah. Dengan baling tu 32 kilo. G tu pula bukit. Bukit tu daerah lain. Itulah kampungku. Jadi kebetulan mari Donald Trump. Saya dah baca kutubah belas tahun. Bila Donald Trump mari, kita ni kerja kita pendakwa. Menyedarkan umat Islam kita yang lalai leka. Memang tanggungjawab khotib kutubah. Jangan duk baca kutubah pula. Kisah apa? Ada biasa dengar saya kutubah jemaah. Waktu tu kat nak raya. Masa tu dia lapis tua. Dekat nak raya dia baca kutubah kisah apa? Hendaklah kita ini ketika mana hendak pulang beraya di kampung. Hendaklah mengunci pintu rumah kita. Kata benar macam tu tak kena royak ni. Apabila badan keletihan oleh kerana memandu jauh, bertilah di ar-ar yang disediakan. Pastikanlah minyak enjin, tayar yang berbunga,
dan jalan yang elok untuk meneruskan perjalanan. Aku tebik-tebik ni taklimat JPJ ke apa jemaah? Kok ni ada macam tu, Pak? Komen betul lah. Mana macam tu khutbah jemaah? Tu taklimat JPJ. Suruh jaga minyak enjin, takut jadi timbul kesusahan dalam perjalanan. Oh, tu tak payah royak leh. Ni benar berlambak lagi umat Islam jadi murtad. Orang nak make negeri Islam, umat Islam dalam reka. Ni tengok orang kafir dah segar dah. Nak berlaku perang. Hak tu kena royak. Kena royak kau ni yang pening tu. Dalam keadaan musangking sudah turun harga, marilah tanam dokong pula. Makuhan macam tu. Bodoh habis bahasa kita. Dia tak boleh royak gitu. Saya kita tengok keadaan ni dah. Amerika menyerang Venezuela. Kaji tengok. Dengan apa yang disebut oleh Nabi Muhammad. Penawanan oleh Baitul Maqdis oleh Israel ada dalam sirah. Dalam hadis Nabi, bacalah kesedaran. Ni tak cerita aku pening tu lah. Nak mengatur. Saya pun bila naik member khutbah, saya pun mulakan dengan surah Al-Masad. Selepas daripada rukun khutbah lah, bukan tiba terus gitu, tak sah pula jemaah. Saya baca surah Al-Masad. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Celakalah kedua tangan si Abu Lahab. Ma aghna anhuma, tidak bergunalah kekayaannya. Abu Lahab ni Allah cerita kekayaan dia dalam Quran. Ma kasab, apa-apa yang ia usahakan daripada melepaskan dia dari api neraka Allah. Wa mra'atuhu, juga disebut isteri dia Ummu Jamil, ratu cantik. Jadi Abu Lahab ni bukan orang komen-komen, dia menikah dengan ratu cantik. Orang lawa, orang segak, dia kaya lagi, pengaruh kuat. Ada kuasa politik kuat di kota Mekah. Saya cerita Abu Lahab dulu. Siapakah Abu Lahab ini? Dia bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ini orang kaya kota Mekah. Antara pemimpin-pemimpin Quraisy yang terkenal. Bila berlaku Nabi hijrah Madinah, Nabi buka kerajaan di Madinah. Berlaku satu peperangan, nama dia peperangan Badar. Kita pergi umrah lah, mutawih akan bawa ziarah. Bila kita pergi Madinah, dia buat ziarah luar, tunjuk di mana medan Badar. Berapa belah orang mati, sahabat 14 orang mati. Di belakang pada masjid markah Nabi dulu tu, kubur Abu Jahal, dia teriak lah. Orang kafir yang mati perang 70 orang. Nabi pula punyai unta 70 ekor. Kuda 2 ekor. Tentera musyrikin unta 700. Kuda 300. Tentera 1000 orang. Tentera Nabi 313 orang. Saya cerita betul lah. Abu Lahab waktu laku perang tu, Abu Lahab tak pergi perang. Dia duduk di Mekah. Tetapi Abu Lahab memberi bantuan kuda. Beri bantuan keuangan. Beri bantuan psikologi. Beri bantuan unta. Makanan-makanan. Support akan tentera musyrikin berlawan dengan Nabi Muhammad. Begitulah Donald Trump. Itu dia sebut. Donald Trump tak bawa senapang pergi Palestin, tembak rakyat Palestin dah. Dia tak bawa kereta kebal repuh rumah orang Palestin dah. Dia duduk di Amerika, tapi dia support senjata. Dia beri bom, dia beri bantuan keuangan, dia pergi dalam parlimen Israel, istihad, dia sokong 100% ketenteraan yang berlaku di Palestin.
Oh, aku sebut macam tu ya. Duk tak ada 2 minggu tu imam aku kena mengadap jabat agama. Belakang panggang. Tu imam aku dia bertekak gambar. Saya kena menjabat jabat agama. Sebab apa? Ada orang repot. Repot kepa. Dia kasi saya. Repot kepa tak imam. Dia terrepot ke. Kutubah kata Kak Donald Trump. Tu dia. Di kampungku tu ada adik-adik Trump. Nah, jauh. Kemuting tak ada kira. Lagi banyak. Tu tak tuan-tuan. Tu kampung dulu saya kata tu dia. Seorang kafir. Musuh Islam nombor 1 sekali dulu. Tapi ada tali baru dia sampai sana. Kes kata Donald Trump. Bahaya sungguh. Sebab tu Nabi kata apa? Nabi kata pada Huzaifah ibnu Yaman. Kulit kamu sama. Mereka kulit sama macam kamu juga Huzaifah. Lidah mereka macam tu juga. Baca Quran macam kamu juga. Bangsa macam kamu juga. Tapi dia tak selaluan dengan kamu. Nampaklah. Arab sama Arab. Semayang juga. Baca Quran juga. Tapi akidah tak sama. Kita Melayu sama Melayu. Kipiah putih juga. Semayang sama semayang. Baca Quran macam tu juga. Tapi hati demon berat kok ni. Tak semacam ni kita. Kita berat kok Islam. Mana-mana untung Islam kita tunggu. Hanifan muslimah. Wa ma ana minal musyrikin. Dok mengaku iftitah. Cenderung aku kepada Islam. Apa untuk Islam aku tunggu. Wa ma ana minal musyrikin. Dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Ini dah. Walau untuk Islam. Tapi takut kecil hati kuat ni. Islam pun tiba juga. Ini tipu dalam iftitah. Ni kasar lah sikit bahasa. Kita nak baca doa iftitah tu duk mengaku kata apa? Kita ini cenderung pada Islam. Tapi bila benda Islam, nampak nak rugi sikit. Islam pun kita gabuh. Kita kira gitu. Islam duk bawah, kita duk bawah. Islam naik, kita naik. Islam itu berpusing. Jangan teka Islam teruk, kita tarik. Jadi macam labi lemek. Kura-kura, faham tak kura-kura? Masa ramai ni, cubit kepala. Teka teruk, selang kepala. Jadi supaya labi-labi. Teruk semua dah tu. Ini dipanggil kubur masyitah. Wangi masyitah. Jadi masyitah ni dipanggil oleh Fir'aun. Fir'aun panggil masyitah setelah anak dia repot. Buat 3 butir kawah. Buh panas. Rebus. 3 butir kawah. Kawah 1, kawah 2, kawah 3. Panggil masyitah. Untuk laki dia, anak laki-laki dia besar sikit. Anak yang masih menyusu. 4 orang. Fir'aun tanya soalan, wahai masyitah. Adakah Tuhan selain aku? Jawab masyitah, kamu bukan Tuhan. Tuhan adalah Allah. Tuhan kamu, Tuhan bapa kamu. Tuhan sekalian alam. Fir'aun kata, tolak tok laki dia. Jatuh dalam kawah. Ni, orang betina tuan-tuan. Muslimat ni dia pegang satu-satu, dia keng tu. Faham keng? Keng ni tak lepas lah. Tok laki kena rebuh pun dia pegang. Keimanan dia kuat. Sebab tu lah muslimat, orang betina. Kalau dia pegang satu-satu, jangan cip pasal kita. Kalau dia istihar perang jihad, mapuh kita. Ada kawan seorang kisah. Dia pergi menikah di Thailand. Tapi dia ustaz lah. Jadi bini tu erti kau kuatkan. Lepas tu di dalam kitab pun sebut. Harus asalnya hukum berbohong adalah haram. Tapi harus kita berbohong bagi orang yang beristeri 2 untuk mendamaikan. Tu ustaz-ustaz ni dia pandai pusing. Sebablah kita ada. Ni macam kita ni bukan kita bak nikah.
Asal hukum bohong haram. Tapi oleh kerana nak mendamai dua, ada kaedah dia. Jadi ustaz ni baru lepas nikah tu. Dia mesti cari kaedah nak lepas. Duk tu lah di rumah numpang 5 hari 5 berantai. Malah tu nak pegang bong ke etong ke tak tu. Sambil dalam jalan kelik tu cari idea nak zina. Sampai dekat dapat idea langsung. Molek dia nak buka sampai di rumah saja. Bini nombor 1 nak buka mulut ya. Saja. Allahu Akbar. Semayang sunat. Mudahlah tu cara nak lepas kau. Bini ni orang reti. Tak boleh mengganggu orang semayang. Masuk 2 rakaat dekat nak salam. Dia nak buka mulut. Allah pula. Semayang lagi. Semayang ya. Kadang-kadang semayang tak ada nak ambil. Semayang. Jangan lepas. Tu dia panggil petua nak lepas dekok. Daripada panglima harimau berantai. Sebab tu orang Tina aku dia istihad perang. Mati terkekeng lah kita. Sebab itulah kita simpan cita-cita sudah. Cita-cita dah. Duk taruhlah ni. Betul. Berangan sorang-sorang. Jangan tak cita-cita. Semua bercita-cita. Itu kan. Tak ada seorang tak ada. Semua ada cita-cita. Sebut orang jantan ni, dia ada cita-cita. Sebab tu bila masuk surga esok, Allah ganti kita dengan bidadari. Sebab sifat orang laki-laki, dia tak cukup dengan satu. Bini dia tu lawa dah. Body pun molek. Apa lagi? Manja lagi. Masak nasi pun awam. Buat masakan 4 rasa reti, 6 rasa pun reti, 17 rasa pun reti. Rajin basuh pinggang, semua reti belakang. Tetap hati dia nak nikah sekarang. Itu apa ya? Yang nak bawa aku ni. Aku tu lah. Maklum-maklum jangan percaya ke Pak Long. Semua macam tu. Walaupun mubik tangan mana, aku tahu, hati dia tetap terbuka. Tak biasa terkatung. Tapi kadang-kadang tu macam tadilah. Panglima harimau berantai. Malah nak perang. Malah nak bising. Jadi penang gitu. Maka Allah akan balas di sana esok. Boleh jadi dapat 10 bidadari 20. Orang Tina pula tak semacam orang jantan. Kalau dia ada laki dia baik. Jaga dia molek. Jaga perasaan. Jaga keluarga. Makan minum dia molek. Dia sayang laki dia, tak terbuka untuk orang lain. Tu beza orang Tina. Untuk laki jalan begini, aku jumpa tengok. Kepala pelotok licin, perut borel. Bini lawa ya mak, pegang laki dia. Kata, aku tengok teruk ya mak pada aku lagi. Tapi sudah kata apa laki dia. Pano penuh ke belakang pun, wow lawa banyak. Betul tak? Sebab Allah buat orang Tina macam tu. Jaga dia perasaan dia molek. Jangan buat dia lebih kurang. Layan dia molek. Dia tak tengok jantan lain lah. Tu sifat orang Tina Allah buat. Sebab tu bila dia mati akhirat esok. Allah tak ganti dengan laki-laki. Allah ganti dia dengan istana-istana indah. Sebab dia minat ini tu. Dia minat dengan harta orang Tina. Sebab tu duit lah pakai kita habis. Minyak dia mau. Tu perangai orang Tina. Allah buat gitu. Orang jantan pun sudah buat baik tangan mana lah. Tak hati ada gitu. Cuma tersekat oleh sebab-sebab tertentu. Maka jatuhlah anak Masyitah. Laki dia. Tanya pula kali kedua. Masyitah jawab gitu juga. Tolak anak dia yang besar. Masyitah tahan lagi. Nombor 3. Fir'aun kata, ambil anak kamu yang duk menyusu tu. Bubuh dalam kawah. Mak dengan anak menyusu ni perasaan dia link sikit. Tengok mata anak Allah Akbar. Menggelegak gitu. Ketika itu Masyitah berbelah bahagi. Nak mengaku lah. Sayang kau anak ni. Allah takdirkan bercakaplah akan anak Masyitah tadi. Tu 10 budak kecil boleh cakap. Menjadi saksi pada Jurash. Yang menjadi saksi pada Nabi Allah Yusuf.
yang menjadi akan ini Nabi Allah Isa sendiri. 10 orang budak kecil boleh cakap. Di situlah kita mengaji sifat 20 tu. Mustahil pada adat, harus pada akal. Pada adat mustahil, tak pernah jadi budak kecil cakap. Kita nak tengok duk beranak tu yang dia tu jerit, Maka pada adat mustahil cakap. Pada akal jawab, ma yasihu fil akli, wujuduhu wa adamuhu. Pada akal jawab, boleh jadi kok mana pun Tuhan nak buat boleh. Sebab bercakap tu bukan nanti besar, kecil pun boleh. Cuma pada adat mustahil lah. Tak pernah jadi. Tapi Allah berjadi juga nak tunjuk bukti kata apa? Bukan keadaan makhluk ni yang sebenarnya Allah yang bercakap lah anak manusia. Wahai ibuku, kita berada di pihak yang benar. Dengar saja anak Masyitah cakap anak dia. Dia pun terkejut terus sekali dengan anak. Mati Masyitah. Itulah kubur dia berbau wangi. Nabi Muhammad SAW cium bau wangi. Wangi Masyitah dengan keluarga dia. Sebab mati syahid. Man kutila duna dinihi fahuwa syahid. Man kutila. Siapa-siapa terbunuh dia. Mempertahankan akidah agama dia. Fahuwa syahid. Mati syahid. Tahan iman dia. Ini Nabi janji. Orang nak paksa kita. Suruh masuk kafir. Kita tak mau. Tenang. Orang bunuh kita. Mati kita syahid. Ini Nabi janji. Berapa ramai yang mati syahid? Syahid ni, orang mati syahid ni. Allah hidup dia. Nama dia hidup. Perjuangan dia hidup. Tengok Ustaz Ibrahim Libya di Bali. Waman kutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati ia, terbunuh dia, mempertahankan harta benda dia, mati syahid. Ini Nabi sebut. Waman kutila duna nafsihi fahuwa syahid. Siapa-siapa terbunuh dia, mempertahankan diri dia, mati syahid. Orang serang kita, tak ada satu sebab. Kita tahan diri kita, mati syahid. Ini Nabi sebut. Waman kutila duna ahlihi fahuwa syahid. Ahli keluarga kita, orang serang mari. Kita tahan dengan sebenar. Dia mau nak buat kita lebih kurang. Kita mati, mati syahid. Ini tuan-tuan. Tapi tak bolehlah kita serbu orang tak kawan. Tak boleh. Orang serang kita boleh lawan. Sebab ada hadis Nabi. Maka mati syahid. Wala tasabannal lazina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kisah ni ambil di mana ni? Kisah surah Yasin tu. Tengok kisah Masyitah mati syahid ni. Nama dia sebut tiap-tiap kali ceramah Isra Mi'raj. Berjuta-juta kali lah. Beribu tahun lah. Hidup nama dia. Tengok kisah dalam Quran surah Yasin. Kisah Habibun Najjar. Habib tukang kayu. Orang terkejar tukang kayu ya. Sebab tu mati syahid ni bukan nanti tok guru dah. Mati syahid ni Allah pilih. Tengok Masyitah ni tukang sikat rambut, mati syahid. Bukan nanti serban besar janggut dah. Siapa-siapa boleh mati syahid. Hai ni, tengok kisah Masyitah. Ada 3 orang Nabi. Dihantar kepada satu kampung. Tu kisah zaman umat Nabi Isa. Bila mari 3 orang tu di kampung tu, orang kampung tu halau Nabi-Nabi. Dalam ramai-ramai tu ada seorang laki-laki, nama dia Habib. Orang panggil Habibun Najjar, tukang kayu. Ada seorang tukang kayu. Dia mari daripada ujung kampung tu. Dia kata, orang kampung, janganlah buat demo ni. Demo ini adalah Nabi-Nabi Allah. Ikutlah. Orang kampung dia ni, samsing belakang. Pagang dia, tumuk belasah dia,
Pijak dia terbit perut. Oh, terbit perut, mati dia. Bila mati ni Allah cakap dengan dia. Allah kata qilad kulil jannah. Masuklah kamu ke dalam syurga. Ini dia elok dalam surah Yasin. Kita baca Yasin ni anak nak UPSR tu. Tok laki gila janda. Baca Yasin ya. 3 kali baca Yasin, mudah-mudahan dengan berkat Yasin ni tok laki tu lupakan janda itu. Kita baca Yasin bab 1. Tak ambil kisah lah Yasin, duk baca selalu. Tu kisah tu lah tu, kisah orang mati syahid macam Masyitah. Maka Allah bercakap sendiri dengan tukang kayu ni. Qila kulil jannah, masuklah kamu dalam syurga. Allah suruh masuk gitu ya. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Ada ayat tu. Lu baca Yasin selari tu. Qala berkata akan tukang kayu lain. Alangkah baiknya kalau adik-beradik aku, saudara-saudara aku, orang kampung aku yang katok aku mati itu tahulah bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dia tengok dalam syurga ni, tu dia dengan sungai, dengan pokok kayu yang molek, istana yang hebat. Allah Ta'ala mengampunkan aku. Rabbi wa ja'alani, Tuhan aku menjadikan aku minal mukramin, dipakaikan dengan pakaian macam raja ni. Hei Tuhan, hidupkan aku klik. Aku nak cerita orang kampung yang pijak aku. Nikmatnya mati syahid ni. Lepas tu mematiku pula, hidupku pula, matiku pula, hidupku pula, matiku pula. Kisah ni baca sini. Allah kata tak payah, Allah akan cerita. Wala tasabannal ladzina qutilu. Jangan kamu mengira, kata Allah, orang yang terbunuh mereka itu pada jalan Allah, mereka itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka itu hidup dan mendapat rezeki yang dikurniakan oleh Tuhan mereka. Itu dia tuan-tuan. Tengok bila mati perang Uhud. Saidina Hamzah tu, riwayat sebut kena tombak dengan Wahsy, hamba yang dibebas oleh Hindun. Hindun tak puas hati sebab saudara dia mati terbunuh dalam perang Badar. Dia upah Wahsy tadi, dia beri tawaran kalau boleh bunuh Hamzah, aku bebaskan. Wahsy ni tak ada kerja apa, tak kena-mengena apa dia dengan perang. Tapi kerja dia nak bebas dia. Dia pun tombak akan Hamzah tadi. Mati Sayyidina Hamzah tu riwayat sebut. Maka Hindun belah dada, tarik hati, kerat hidung, kerat telinga Sayyidina Hamzah. Nabi tengok teriak. Maka Nabi kata nak buat kelik mayat ke Madinah. Nabi angkat mayat nak kelik. Bukit Uhud ikut. Nabi kata tak boleh dah. Bukit Uhud tak izin. Suruh tanam di situ. Bukit Uhud itulah bukit syurga. Antara bukit yang masuk dalam syurga, Bukit Uhud. Sebab apa? Bersama dengan syuhada dalam syurga. Tu Bukit Uhud ikut tu. Tak mau Nabi tanam di medan Uhud. Kita pergi umrah, Mutawif akan tunjuk. Inilah jenazah 70 orang syuhada di medan Uhud. Ini tuan-tuan. Orang mati syahid. Tengok, walaupun dia mati dah, perjuangan dia masih hidup. Nama dia orang sebut. Nampak lagi. Tengok Said Qutb, pemimpin Ikhwanul Muslimin Mesir. Zaman Gamal Abdul Nasir. Pemerintah sekular. Ada seorang nama dia Said Qutb. Ketua Musyidul Am Gerakan Islam Mesir. Jadi lawan dengan kerajaan ni. Nampak gaya ni kerajaan pun nampak takut. Buat tuduhan ke dia. Akhir sekali kurung dia.
Penjara dia tu dia dan siap satu tafsir Quran fi zilalil Quran. Oh, lagi. Tafsir Quran, duduk dalam penjara boleh tulis tafsir Quran. Kita duduk penjara tu jadi bingung gitu. Demo tu penjara boleh tulis kitab tafsir sebuti. Tok guru kena kurung. Bahasa dia lah asyadul bala'u. Sebab pemerintah nak jaga kedudukan dia, takut nampak teruk, tangkap. Buahlah, bubuh dalam penjara. Tuduh macam-macam. Lah sekali tuduh yang boleh menyebabkan gantung. Tuduh dia. Tuduh sikit-sikit, lepas orang ikut pula. Hari nak kena gantung. Saya ni pun dengar ustaz sebutlah. Kisah ni. Hari nak kena gantung tu, orang duk gantung dekat subuh lah. Selalu gantung kan. Jadi mufti kerajaan Mesir waktu tu, mari jumpa dengan Syekh Qutb. Ya Tuan Syekh, mengucaplah 2 kalimah syahadah. Katakanlah la ilaha illallah. Sat lagi nak gantung dah. Maka jawab oleh Syekh Qutb rahimahullah ta'ala. Dia kata lidah aku tidak pernah berhenti sebut la ilaha illallah. Tapi yang aku tak dapat buat adalah menegakkan la ilaha illallah di atas muka bumi Mesir. Sakat nak sebut la ilaha hari-hari setiap saat aku sebut. Tapi nak menegakkan la ilaha illallah di atas muka bumi Mesir tu yang tak boleh. Boleh sebut tak la ilaha illallah tak? Boleh. Tapi boleh tak meletakkan la ilaha illallah dalam sukan Malaysia? Tak boleh. Dalam ekonomi? Tak boleh. Dalam politik? Boleh tak? Dalam kementerian? Tak boleh. Apa maksud dia? Nak meletakkan Quran dan hadis itu tak boleh. Itu maksud dia. Maka gantung mati. Orang sebut Syekh Qutb sampai ini. Dia mati dah. Perjuangan dia ada sampai ini. Orang baca tafsir dia. Orang kenang jasa dia. Orang doa ke dia. Tu dia panggil perjuangan orang mati syahid. Hasan al-Banna kena tembak. Mati. Pemerintah waktu tu tak benar siapa pun ziarah mayat dia. Boleh mani mayat dia seorang. Ayah dia. Tu pun umur 80. Punya nak hinakan gerakan seorang pejuang Islam. Tapi Hasan al-Banna orang sebut. Nama dia hidup. Walau dibuat macam-macam. Ustaz Ibrahim Libya. Sampai hari ini orang sebut. Sekolah dia naik melahirkan ribuan orang pelajar. Sampai ke hari ini. Tak ada kes yang menunjukkan salah apa. Dia mati kena tembak. Kita hari ini sebut sampai hari ini. Hidup perjuangan dia. Hidup nama dia. Kita ni kalau mati, habis kuat seminggu orang sebut. Lepas tu senyap. Betul tak? Berapa ramai orang-orang hebat mati. Abang Long kawasan. Ayah Ndang. Taiko. Tailong. Tiger. Betul tak? Lambang kok ni. Paling tinggi orang semang sebulan. Lepas tu senyap. Tapi orang mati syahid, orang sebut berpurun-purun lamanya. Itu kelebihan orang mati syahid. Gambaran nombor 3. Kalau orang panas dada orang. Lama dah ni jadi tuan-tuan ni. Kemudian tengok banyak lagi lah. Nabi tengok orang hapuk kepala. Itulah orang tak semayang. Bainal kufri wal iman tarkus solat. Beza di antara orang beriman dengan kafir. Meninggalkan akan semayang. Mantarokas solat muta'amidan kafara jihara. Siapa-siapa tinggal semayang dengan sengaja. Kafir ia dengan nyata. Itu khilaf. Setengah kata kafir akidah. Kalau dia kata semayang tak wajib. Setengah kata dia kafir nikmat. Iaitu berdosa besar. Kalau dia malas semayang. Itu tapi kita nak elak takut kafir hak mana pun semayang lah. Tu gambaran orang hapuk kepala jadi pula sakit hapuk kepala. Tengok lagi, berjalan lagi Nabi tengok. Banyaklah orang pakai cawat. Nabi tengok orang garu muka. Nabi tengok orang berenang dalam darah. Nak hurai tak layak gila ni pun. Aku pun tak elok lah. Okay. Kemudian Nabi dengar suara panggil belah kanan, Ya Muhammad, Ya Muhammad. Panggil belah kiri, Ya Muhammad. Jibril kata jangan jawab, jalan sana. Siapa dia tu? Suara Yahudi, suara Nasrani.
Kalau kamu jawab, kamu sambut suara kiri kanan tadi Muhammad, umatmu ikut Yahudi, ikut Nasrani. Kalau Nabi tak paling tu pun ikut pelaku Yahudi habis. Cara sambut tahun baru, cara Yahudi, cara Nasrani, bercabut tina jatah, lopak, kinyat-kinyat, tebak, bunga api, sepecerah. Perehmu tu, rumah. Pujur jugalah kami di Kedah berubah. Malam tahun baru, pakat selawat Nabi. Pakat tahun baru, pakat baca Yasin. Alhamdulillah. Bila pemimpin di atas ubah, kita rakyat ikut. Dulu saja sebut tahun baru, hari merdeka, tembak bunga api. Beratus ribu ringgit. Lepas tu konsep. Lepas tu tina jatah capuk. Lepas tu 3-4 bulan, tahu anak tepi cara, satu anak bawah kebun getah. Beranak lah. Gini. Dia jadi begitu. Rutin tiap-tiap tahun dah macam tu. Kita ubah. Tengok di Kedah sebagai pun. Di jam besar tu dulu orang beruyuk. Tahun ni dah lah. Pakat baca Yasin, doa selamat, semayang hajat, selawat Nabi. Alhamdulillah sejuk hati. Itu tuan-tuan. Sebuah sedikit kisah. Kemudian Nabi sampai di Baitul Maqdis. Malaikat diberi cocok dengan jari dia. Tembuh batu. Dia ambil akan borok tambak masuk. Pak siapa Tok Guru kata tambak borok kena lari. Nak hajar kita. Kalau belah binatang ni walaupun dia jinak kena tambak. Jangan belah kami lemu lepas ikut berasa. Makan ke dalam pokok bunga orang musang air duit hitam orang mampu. Kau kampung macam tu belah kami 4-5 ekor. Tapi lepas petang waktu kanan. Makan hak orang semua. Waktu jual dapat dia seorang. Mana haji? Patut kena share. Lepas tu bila orang kita tegur, dia jawab pandai. Jawab macam mana? Pak siapa pokok kayu tak pagar. Yang lagi. Tajuk dia bukannya pokok kayu pergi makan kambing. Kambing yang makan pokok kayu. Oleh kerana tu yang kena pagar adalah kambing. Supaya kita gizu lah. Bila kita gizu, rimau beruang singa duduk dalam kandang. Kita duduk luar. Pasal apa? Kerana rimau akan makan kita. Maka dipagarlah rimau. Kalau kita yang makan rimau, orang zoo akan pagar kita. Rimau di luar. Jadi yang makan itulah yang kena pagar. Oleh kerana tu kalau orang jawab kata, kambing pak siapa tak pagar atau pokok, tajuk dia pokokku tak makan kambingmu. Kambingmu makan pokok. Yang kena pagar adalah kambing atau lembu. Itu simbolik. Nabi masuk Baitul Maqdis, malaikat Jibril turun semua, nabi-nabi 124,000 orang turun menjadi makmum, Nabi jadi imam. Itulah Nabi Muhammad Sayyidul Mursalin, penghulu segala rasul, ketua segala rasul. Kemudian barulah naik peristiwa Isra, langit pertama sampai semayang, panjang cerita lah. Turun lagi, bahas lagi Nabi pula, lawan pula. Maka pecah manusia 3 golongan. Namun satu kata, aku percaya Nabi Muhammad ni bukan sakat dia naik ke langit, dia turun ke bumi, naik pula, turun pula. Aku percaya. Ini satu geng orang yang beriman, Abu Bakar As-Siddiq. Namun 2 yang duk beriman dah dengan Nabi Muhammad. Aku berasa nak percaya dah baru ni. Macam mana ni boleh naik ke langit? Ini orang ragu-ragu, puak munafik. Satu puak lagi, selama ni bohong sikit je kata. Law ni memang lagi teruk. Dia pacok kepala, ambil debu berkepala. Muhammad memang bohong, tak ada orang. Ini geng kafir tu. Pecah sampai hari kiamat. Satu yang yakin sungguh-sungguh, satu satu tak percaya langsung. Kafir, munafik, beriman. Kita nak duduk tengah. Aku sebut bab Islam ni, aku nak kata nak kata Quran ni tak betul dah lah, tapi kan ni jangan ni. Sebut saja Quran, ya, Quran menyelesaikan masalah. Ni nak kata Quran ni bukan tak boleh, tapi kan apa ni? Duk tapi kan pecah 3 golongan. Satu puak lagi tak percaya terus. Kafir, munafik, Islam. Sebab tu lepas peristiwa Isra Mi'raj, yang duk Islam dah jadi kafir. Ini tuan-tuan, iktibar daripada tauladan, sempadan, ibrah, macam-macam lah, nasihat.
peringatan apa lagi yang dapat kita ambil sepanjang peristiwa Isra Mi'raj dengan koda jahil saya ni. Koyak cara kita bodoh ni. Ustaz Geriti pun. Nak panggil sedap, bukan nak panggil Tok Guru. Ustaz Geriti. Aku ni Ustaz Geriti. I negatif. Boleh goyak tangan ni. Apa lagi? Tuan-tuan nak sedap dia panggil Ustaz kemah-kemah ni. Tangan itulah mudah-mudahan saya mendapat kebaikan. Tuan-tuan mendapat kebaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihna fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikal ulama wassalihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ustaz yang kita beramai InsyaAllah. Ini kita berkongsi surau sampaikan kepada haji Ustaz. Ajarakallah. Jamak siap. Jadi insyaAllah